Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dimuliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Nuja, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama, mendapatkan keampunan akan dosa-dosa kita, dosa ibu dan ayah kita, dosa isteri suami kita, dosa anak-anak kita, dosa kaum kerabat kita, dan mudah-mudahan dosa saudara-saudara Islam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat lagi kita bersua, sama-sama kita sembahyang berjemaah fardu maghrib. Kemudian kita sulangkan dengan sikit peringatan, sikit perkongsian ilmu, mudah-mudahan memberi manfaat kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, hari ini hari pertama tahun baru, tahun baru Islam, tahun baru Hijrah. Kita masya-Allah, malam tadi katanya serata tempatlah tentang masya-Allah, ada sebagainya mengadakan majlis sampai kepada tazkirah, ada juga yang mengadakan tahlil arwah, kemudian disulam dengan doa awal tahun, sebelum tu doa akhir tahun dan sebagainya. Tuan-tuan masya-Allah, seperti biasa tuan, akan adalah pendapat-pendapat keluar nanti. Benda ni bukan daripada perbuatan Nabi. Tuan-tuan masya-Allah. Okey, tuan-tuan, doa awal tahun, doa akhir tahun hijrah ni Nabi tak pernah buat, tuan-tuan masya-Allah. Memang betul pun tuan-tuan. Benda ni bukan Nabi buat pun tuan, tapi doa itu tidak salah tuan. Ud'uni astajib lakum, mintalah pada aku nanti aku bagi. Allah kata minta. Bila minta tu tak diterangkan, maknanya bila-bila tuan-tuan boleh minta. Cuma doa akhir tahun hijriah, awal tahun hijriah memang zaman Nabi tak buat. Memang betul tuan-tuan macam Allah. Sebab apa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalender hijrah pun tak ada. Macam mana nak baca akhir tahun, awal tahun hijrah tu tuan? Yang ada mula dengan zaman Sayyidina Umar. Tuan-tuan macam Allah, ketika Sayyidina Umar naik menjadi Amirul Mukminin yang pertama, khalifah nombor 2, maka beliau telah berbincang dengan sahabat-sahabat yang paling dekat dengan dia. Kita ni kena ada satu takwim sendiri orang Islam. Kita tak boleh ikut turun Masihi tu. Okey, bukannya salah, tapi kita kena, Islam kena ada identiti sendiri. Maka ketika zaman dia lah berbincang, kita nak mulakan dengan apa ni? Apa benda nak mulakan dengan apa ni? Satu apa benda tu? Maka seorang sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya cadangkan kita mulakan tahun kita ni, takwim Islam kita, dengan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun hijrah yang pertama, maknanya Nabi dah tahun dah lahir dah. Gitulah tuan-tuan Allah. Kemudian ada yang berpendapat, saya mencadangkan pula tarikh kewafatan baginda. Nabi meninggal tu, tarikh tu dikira bermula tahun Islam, takwim kita. Tuan-tuan macam Allah, berbagai-bagai pandangan para sahabat. Akhirnya keputusan dipilih oleh Sayyidina Umar dan sebuah suara memilih kepada tahun bila Nabi mula hijrah. Itu tahun yang dia ambil tuan-tuan. Sekarang ni maknanya kita baca doa akhir tahun, akhir tahun hijrah. Awal tahun mula satu hijrah. Tuan-tuan Allah, maknanya betul. Pendapat yang mengatakan itu bukan sunnah Nabi memang betul tuan-tuan, tapi bukannya haram tuan-tuan Allah. Sebab bersandarkan Nabi juga suruh kita berdoa. Allah juga dalam Quran kata, mintalah pada aku nanti aku bagi. Yang salahnya kalau tuan-tuan mewajibkan.
menjadikan doa akhir tahun mesti buat. Tak buat sampai bergaduh jawatan kuasa, tuan-tuan. Sampai anak beranak boleh bergaduh. Kenapa tak baca doa ni? Tu. Kalau jadikan wajib, dia tersalah. Macam Maulid Rasul lah, tuan. Nabi tak pernah buat Maulid Rasul pun, tuan. Tapi kenapa kita buat? Kerana apa? Banyak kelebihan-kelebihan lain yang berdasarkan dalil-dalil yang lain tu banyak, tuan. Jadi dalam mati Allah, kita baca doa, mohon pada Allah, kamu dia baik-baik. Apa masalahnya? Tak ada masalah pun dalam mati Allah. Dan Allah tak tentukan, mintalah pada aku selepas sembahyang fardu saja. Kalau gitu memanglah, tuan. Tak betul lah kalau kita berdoa tadi tu. Okey, maknanya Allah kata minta pada aku. Bila-bila masa, siang, malam, pagi, petang boleh. Sambil berdiri, sambil baring, sambil duduk, minta, tak ada masalah. Tuan, jadi tuan-tuan, jangan kita jadikan benda itu sebagai satu bentuk perbalahan. Nak berdoa, doa. Kalau tak nak berdoa, silakan, tak ada masalah. Tuan-tuan yang mati Allah, diam tak diam kita dah melangkah satu tahun yang baru. 1448. 1447, hai bye-bye. Kepada Allah, dah tinggal lah kepada Allah. Dan tidak akan jumpa lagi buat selama-lamanya sampai hari kiamat. Sebab itulah kepada Allah, kalau kita tak ubah diri kita, tuan-tuan, daripada keburukan kepada kebaikan, daripada kebaikan kepada lebih baik dan sebagainya, kita nak imbau balik benda tu, imbau boleh, nak masuk balik tarikh itu tak akan jumpa sampai hari kiamat. Sebab itulah kepada rahmat Allah, Allah berfirman, wal asri, demi masa. Maknanya masa itu penting sangat. Satu lagi, bila dah bersumpah, maknanya masa sudah tinggal sikit. Peringatan tu, artinya kalau tak diingatkan lagi masa panjang. Macam kita lah, masa kau ingat tinggal seminggu lagi ni SPM, belajar betul-betul. Kan dia ingatkan masa tu, artinya masa tinggal suntuk, tuan. Belajar betul-betul. Ini tinggal berapa? Tinggal seminggu dia lagi ni. Itu maknanya bila diingatkan, artinya ada benda yang penting nak berlaku pada benda tu. Tuan-tuan rahmat Allah, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu peristiwa yang besar, tuan-tuan, yang mengubah orang Islam ni daripada tidak ada negara kepada ada negara, tidak ada agama kepada ada agama, maka malahan lebih hebat daripada agama yang lain sampai sekarang. Seperti Allah, tuan-tuan rahmati Allah. Maknanya itulah sebab dipilih, alasan memilih hijrah sebagai kalender takwim, kerana daripada hijrah lah Islam mula menguat, mula tersebar, mula menguasai alam sejagat ini. Seperti Allah. Jadi itulah sebab antara dalil sahabat-sahabat tu yang Umar memilih tahun kita bermula dengan hijrah Nabi yang pertama. Tuan-tuan Allah. Jadi tuan-tuan, kita pelajarannya banyak sangat, tuan-tuan, kita kongsi balik pelajarannya. Mudah-mudahan kalau kita terlupa, kalau kita dan sebagainya, kita manusia biasa yang leka, kita dapat imbau balik, kita dapat buat perubahan. Tuan-tuan Allah, Nabi sanggup susah payah, sanggup luka parah, sanggup demi umat dia. Tuan-tuan, sayang Nabi pada kita, tuan-tuan, tak terperi, tuan. Nabi sanggup susah payah, tuan, peristiwa hijrah ni. Sebelum hijrah, tuan-tuan, kita kena ingat Nabi telah Isra wal Mi'raj dahulu, tuan-tuan. Selepas itu 5-6 bulan baru kena hijrah, tuan. Kalau Nabi nak mudah saja, Nabi tak ada yang susah-susah ni. Duduk kat Gua Sur 3 malam, jalan kaki tengah padang pasir, malam-malam tak boleh ada suluh lampu. Kalau suluh lampu orang nampak. Nabi susah payah pergi Madinah, tuan-tuan, macam-macam. Kalau Nabi nak mudah, tuan-tuan, telefonnya Jibril. Ya Jibril, hantar kenderaan yang itu hari yang Isra Mi'raj tu, datang borak, pum, senang je. Dia berdua dengan Abu Bakar je, tak cerita panjang, tuan. Ceramah pun pendek dah habis, tuan. Tuan-tuan, tapi Nabi kenapa sanggup susah payah? Kerana contoh itu mampu diikuti oleh umat dia. Kalau Nabi guna mukjizat, umat dia tak ada mukjizat. Berlaku masalah yang sama macam kita, kita nak contoh siapa? Tak dicontoh. Sebab tu Nabi sayang pada umat dia, dia sanggup susah payah, sanggup lupa parah, sanggup kita nak cakap tak tergambar, dan akhirnya matlamat dia apa? Ummati ya Allah, umatku ya Allah. Nabi nak jadikan kita ni dapat akidah, tuan. Jadi kita lihat, tuan, macam Allah susah payah Nabi, banyak pelajaran kita dapat, tuan. Pertama sekali kita lihat, tuan-tuan, apabila Nabi hijrah tu, Nabi berhijrah, kita kena ingat, bukan kerana Nabi takut diancam oleh orang musyrikin Mekah, bukan kerana Nabi takut nak dibunuh, tuan, macam Allah, tetapi Nabi hijrah semata-mata perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila petang Khamis itu berlaku satu persidangan orang-orang musyrikin Mekah, di parlimen orang Arab ketika itu, namanya Darun Nadwah, parlimen dia orang. Ketika itu bincang secara tertutup, tidak boleh orang luar dengar. Yang datang tu ketua-ketua kabilah saja, ketua wakil puak-puak tu, dan pengerusinya Abu Jahal, macam Allah. Tertutup, tak ada boleh pasang CCTV, orang tak boleh nampak, macam Allah. Tetapi tuan-tuan, perbincangan tu bocor juga, macam Allah.
Kita bincang dulu tuan-tuan dalam tu. Ketika berbincang itu, mereka mencari satu keputusan berkenaan seorang manusia je, iaitu Muhammad, sama ada tangkap hidup ataupun tangkap dah tak berapa hidup, mati, dibunuh, tuan-tuan macam Allah. Maknanya satu je bincang hari tu. Tak ada bincang lain-lain hal, tak ada. Tu je satu tuan. Tak ada lagi benda lain. Maknanya Muhammad ni, aku lihat, kata Abu Jahal, pengaruh dia makin hari makin terserlah. Makin ramai orang ikut dia. Walaupun setakat ni yang ikut hamba sahaya ni, kita masih boleh kontrol, boleh belasah, boleh pukul, boleh jemur kat padang, kat padang pasir, Bilal bin Rabah, macam Allah. Tetapi makin hari makin bertambah. Kita seksa pun tak terbalik semula akidah pada nenek moyang kita punya agama. Kita risau ni, Muhammad ni lagi macam ni. Apa kita nak kena buat dengan lelaki-lelaki ni? Maka seorang ketua kabilah angkat tangan. Tuan pengerusi, saya cadangkan kita tangkap Muhammad hidup-hidup, kemudian kita hantar dia ke tempat yang sangat jauh, pos ke tempat jauh. Kita kat Johor, hantar dia kat Perlis sana. Semula dia tak boleh balik kat Mekah ni balik. Maknanya hantar jauh, hantar Syam ke jauh-jauh, supaya dia tak boleh balik semula, putus hubungan dengan pengikut dia. Maka pengikut dia kita boleh paksa balik agama nenek moyang kita. Nampak cantik, canggih tuan. Tiba-tiba kabilah yang lain angkat tangan, saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Kita kena ingat siapa Muhammad itu. Seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat petah berkata-kata, seorang yang penuh karisma. Kalau dia cakap je, orang mudah ikut cakap dia. Kalau dia itu gini je, ramai pengikut dia. Kita khawatir, kita post dia kat jauh tu, kat Perlis tu, contohlah kita Johor ni Mekah, hantar kat Perlis tu. Dia kat sana, nama kat sini menguntung kita, sekejap masa dia putus hubungan. Tetapi dekat sana nanti, dia akan ada pengikut baru. Dia kat sana je, dia boleh cakap-cakap, orang sana jadi pengikut lagi ramai. Akhirnya dia akan serang kita balik, kita kena bunuh dengan dia balik. You tak you juga, kenapa aku tak fikir? Gitulah tuan-tuan bukan. Maka cadangan pertama batal. Yang kedua, saya cadangkan Muhammad kita tangkap hidup-hidup, kita kurung dia dalam satu sangkar, kita buat sangkar, kita letak dia dekat tepi Kaabah itu, supaya setiap orang yang tawaf kat Kaabah tu, kita beritahu inilah pengkhianat agama nenek moyang kita, supaya orang tahu inilah dia manusia. Kita jangan kasih dia makan minum sampai dia mati dalam sangkar tu. Cadangan itu lagi dibangkang tuan-tuan. Ketua kabilah lain langsung tak setuju. Kena ingat Muhammad tu siapa di belakangnya? Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Orang tu kat Mekah ramai tu, pengaruh pun ada. Pengaruh kuat tuan-tuan. Kalau kita buat macam itu, satu daripada anak puak dia, saya berantakan kita kat Mekah, bermandi darah kita Mekah ni. Lagi mengerikan. Batal. Seorang yang ketiga, dia kata, saya cadangkan Tuan Mengurusi, kita lantik seorang pemuda di kalangan kita yang paling berani, yang paling gagah. Dia kata bekal dengan pedang yang sangat tajam. Malam nanti kita post rumah Muhammad, pancung dia hidup-hidup. Seperti Allah. Mula-mula macam setuju, tiba-tiba ada juga yang mindset dia bagus. Bila jahat ni mindset dia apa kan? Mind tu fikiran, set tu setan kan, fikiran setan. Dia kata kalau kita bunuh, bila tahu saja puak Muhammad tu, Bani Dudu tu tahu, dia akan bunuh, bukan pembunuh tu saja pada dendam, dengan segala puaknya sekali bunuh. Orang Arab macam tu tuan. Dia kalau dendam bukan pembunuh tu saja dibunuh, akan bunuh dengan semua kabilah dia. Maka Abu Jahal beri buah fikiran, kalau gitu saya cadangkan gini, kita semua ketua puak ada berapa belas ni, seorang kena ada wakil pemuda seorang, supaya ramai terlibat. Jadi nak tuntut bela pun terlalu ramai, tak tertuntut bela. Nak bunuh ni, puak ni pun terlibat, puak ni pun terlibat, puak terlibat. Itu yang dari berbelah-belah orang tu, yang keliling rumah Nabi tu, cerita dia. Baik, setuju. Dan kami tawarkan hadiah. Siapa yang mampu tangkap Muhammad, hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Tuan-tuan bayangkan tuan, unta 100 ekor tuan. Seekor unta berapa kalau korban tu ni? Tuan-tuan, lembu pun dah sampai belah-belah ribu unta. Tuan-tuan bayangkan. Jadi tuan-tuan, ketika itu bila dia buat macam kita lah buat poster tu, siapa tangkap ni, wanted ni, siapa dapat tangkap 100 ekor unta. Ketika itu melilau orang Mekah tuan, semua nak tangkap Rasulullah. Tuan-tuan macam Allah, kena ingat tuan, selepas sidang tu tutup, tuan-tuan macam Allah, dia orang dah tutup semua, tiba-tiba bocor benda tu, mesyarakat bocor tuan. Siapa yang membocorkannya? Jibril alaihi salam. Jibril terus pergi rumah Nabi SAW. Ya Muhammad, nanti malam hijrah kamu ke Thayyibah. Bahasanya Thayyibah, bahasa kita Yasrib, bahasa barunya Madinah Al-Munawwarah. Kamu hijrah ke Thayyibah, perintah Allah. Sebab itu Nabi baru hijrah. Malam nanti kamu hijrah. Jibril cakap macam tu. Kenapa ya Jibril? Tadi diorang baru gini nak bunuh kau malam ni.
Sebab hari Khamis musyawarah tu, malam tu malam Jumaat, dia nak bunuh Nabi secara berjamaah. Kita malam Jumaat baca Yasin berjamaah. Dia bunuh orang berjamaah. Na'uzubillah tuan. Dia berjamaah juga tuan. Jadi tuan macam Allah, Nabi dapat berita daripada Jibril AS, Nabi langsung pergi rumah Abu Bakar. Siang tu, petang tu, pergi juga rumah Abu Bakar. Okey, sampai ke rumah Abu Bakar, Nabi kata, "Ya Abu Bakar, hijrah kita malam ni." "Kenapa ya Rasulullah?" "Tadi Jibril datang jumpa aku gini, malam ni aku nak kena bunuh ni. Perintah Allah kita hijrah ke Thayyibah." Abu Bakar, "Sami'na wa ata'na." "Baik ya Rasul." Tak cerita banyak, tak ada kenapa ni, kenapa, tak ada. Abu Bakar memang itulah as-siddiq tuan. Okey, maka Nabi balik ke rumah dia semula. Masuk je petang ke malam, ketika Nabi dah siap-siap nak keluar, Nabi panggil sepupu dia merangkap menantu dia. "Ya Ali, ta'al ente, ta'al. Kemari Ali, kemari." "Kenapa ya Rasul?" "Malam ni aku akan hijrah bersama Abu Bakar ke Thayyibah. Perintah Allah Ta'ala. Kamu ganti tempat tidur aku." Cuba bayangkan tuan-tuan, ganti tempat tidur aku. Nabi cakap malam ni aku nak dibunuh tempat tidur aku. Cubalah ni kau ganti tempat tidur aku. Macam-macam aku, tuan, anak aku kecil ramai lagi ni, nak sekolah lagi. Kalau akulah tuan. Bayangkan tuan, tapi Ali, sami'na wa ata'na. Tuan, pelajarannya pun tuan, kejayaan seseorang tu tuan-tuan dibantu juga oleh sahabat-sahabat keliling dia yang sama-sama sanggup susah, yang sama-sama senang pun sama, susah pun dia sama tuan. Sayyidina Ali tahu tidur tempat Nabi tu artinya al-maut, tetapi sami'na wa ata'na. Tak ada cerita ya Rasulullah, aku kan anak aku kecil lagi, tak ada tuan. Setuju je tuan macam Allah. Sebab tu Nabi senang hati. Nabi keluar pula daripada rumah itu, Nabi dah nak keluar, rupanya pemuda dah kepung rumah Nabi dah. Nak bunuh Nabi malam tu. Sama ada tangkap hidup, tangkap mati lah tuan. Kenapa Nabi keluar juga? Kerana perintah Allah. Jibril kata, "Ya Muhammad, nanti malam hijrah kamu." Malam. Walaupun dia kepung, Nabi tetap keluar. Itu maknanya perintah Allah. Nabi akur, bukan Nabi takut nak kena bunuh. Nabi takut baik duduk dalam rumah, tak payah keluar. Kat luar tu semua dah berpedang tu. Itu menunjukkan tuan-tuan, hijrahnya Nabi bukan kerana takut dia ancam, takut nak kena bunuh, takut nak kena tangkap dan sebagainya. Tak, tuan-tuan. Kerana perintah Allah semata-mata. Kemudian pelajaran lagi kita dapat, bila Nabi nak keluar rumah, Nabi bukan macam kita, aku ni kekasih Allah, aku Rasulullah, tentu Allah tolong aku punya, keluar menonong. Tak, tuan-tuan. Nabi memohon kepada Allah, tuan-tuan. Nabi bertawakal kepada Allah. Nabi mohon kepada Allah, berdoa supaya Nabi tidak dilihat oleh orang tu. Banyak-banyak bawa pedang tu. Nabi pun baca doa, "Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda." Sampai habis Nabi baca tu. Yang tuan-tuan selalu baca malam Jumaat tu. Maka tuan-tuan, keadaan orang tu, Allah kata dalam Quran tu, pandangan mereka terdinding depan, terdinding belakang, sehingga mereka tak nampak pun apa yang lintas depan mereka tu. Nabi lalu depan dia orang langsung tak nampak. Ada yang tertidur, ada yang merem-merem, ada yang memang tak nampak Nabi. Tapi dapat dilihat oleh seorang yang masih jauh lagi. Dia nampak Nabi lalu depan orang bawa pedang. Kenapa orang tu diam je semua? Bayangkan tuan-tuan macam Allah. Nabi dah jauh, orang tu datang dekat pemuda ramai-ramai tu. "Kau tadi kenapa tak bunuh Muhammad lalu depan kau orang kau saja, tak dikisah apa-apa pun?" Mana ada? Pada Allah. Dia orang tak puas hati, dia orang tengok lagi rumah Nabi, nampak ada orang tengah tidur dalam selimut. Itu Muhammad tengah tidur tu. Tak lama dia orang serbu, nak bacok je, tiba-tiba seorang kata, "Janganlah tu begitu je, buka dulu Sayyidina Ali." Tuan, bayangkan tuan macam Allah. Tak jadi nak bacok tuan, tetapi Sayyidina Ali teruk kena belasah tuan. Bayangkan tuan macam Allah, Sayyidina Ali pertaruhkan nyawa supaya Nabi SAW misinya mudah. Itulah tuan-tuan, resepi kalau kita nak berjaya, cari kawan-kawan yang terpercaya. Jangan kawan-kawan yang waktu senang je dia ada. Waktu kita susah, telefon WhatsApp angkat pun tidak tuan. Tengah ada masalah duit ni, aku nak cari modal sikit ni, telefon dia tengok nama kita, matikan. Tu kawan masih senang tuan. Tapi Nabi tak macam tu tuan. Sebab tu Nabi berjaya. Kemudian Nabi keluar pergi rumah Abu Bakar. Sampai rumah Abu Bakar dah bersedia dengan apa-apa yang patut dibawa saja. Tak ada nak bawa pikul-pikul harta, sayang tak. Dia tinggal semua selai sepinggang je. Tuan-tuan macam Allah. Okey, ketika itu resmilah yang namanya hijrah bermula dari rumah Abu Bakar. Bukan hijrah bermula rumah Rasulullah, tak, tuan-tuan. Hijrah bermula daripada rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu rumah Abu Bakar disebut juga Darul Hijrah, rumah bermulanya hijrah. Resminya mula dari situ, bukan lagi rumah Nabi. Ya, tuan macam Allah. Okey, Nabi keluar dengan Abu Bakar dari rumahnya.
Strateginya apa? Nabi tak ada bawa jenis kata orang tu lampu suluh ke, pelita ke, kerana orang Mekah sedang melilau cari Nabi. Dan dia orang target Nabi akan ke utara. Sebab ke utara ada Yasrib, ke utara banyaknya Syam, orang berniaga ke Syam. Ke selatan dia tak jangka. Okey, selatan jauh ke bawah baru jumpa Yaman. Tuan-tuan, dia orang semua bawa roblok belah depan. Jadi Nabi dengan Abu Bakar ke belakang. Okey, contoh kita nak nampak cerita. Kita ni sembah renggam nak ke Madinah tu Melaka. Tiba-tiba Nabi turun ke Kulai. Kan ke Pening tu kalau fikir kan. Nabi ke Kulai tu, ke Jabal Sur. Ke Bukit Sur tu belakang ke selatan. Kira-kira 3 batu ke 3 kilometer daripada Mekah pusat tu. Dan ke bawah. Tuan-tuan, tuan-tuan macam Allah, kenapa Nabi tak ke depan? Strategi tuan. Kerana depan kata-kata orang semua jangka Nabi akan lalu, Nabi akan lari ke sana, dia orang semua roblok, semua tengah buat serbuan dan sebagainya. Dia belakang, dia orang tak jangka. Jadi itu maknanya apa? Nabi bukan menonong je keluar rumah. Nabi walaupun ni Nabi dan Rasul, walaupun kasih Allah, memang Allah akan bantu, tapi Nabi tunjuk pada kita kena buat perancangan. Jangan gitu je. Nak meniaga ada duit je turun meniaga, tak belajar ilmu meniaga, tak memang bungkus kita tuan. Habis kita punya duit, apa pun tak jadi tuan. Itu pelajaran yang kita dapat tuan. Nabi buat perancangan. Ni kalau kita ke depan ni, menyanyi tertangkap kita ni. Abu Bakar, depan semua teruk ni, ramai sangat ni. Semua sana roblok. Nak dapat Nabi sebab 100 ekor unta, kalau dapat jutawan tuan. Lepas tu tak payah nak motong sawit, nak noreh tak payah lagi tuan. Memang kaya betul orang tu. Sebab tu masing-masing melilau tuan. Jadi Nabi ke selatan. Daripada Johor nak pergi ke Melaka, Separangan nak pergi ke Melaka, Nabi turun ke Bukit Batu sana tuan, ke belakang sana. Dan di situ Nabi stay 3 malam. Kenapa stay 3 malam? Kerana kacau bilau keadaan, tuan-tuan. Okey, selama di sana tuan-tuan tengok, tuan-tuan, banyak lagi pelajaran kita dapat. Nabi stay di Jabal Sur, Nabi naik Jabal Sur tu, tuan-tuan macam Allah, dalam keadaan Nabi penat, dalam keadaan gelap gulita. Tidak boleh ada lampu suluh ke pelita ke apa. Sedangkan Jabal Sur tu gunungnya, bukitnya, batunya tajam-tajam, curam-curam tuan. Tergelincir je memang terpacak tuan. Tuan-tuan tu dulu 1400. Sekarang pun kalau tuan-tuan pergi umrah dia lawat ke situ, tuan-tuan nak naik pun risau. Ya Allah, boleh naik ke ni? Tuan-tuan cuba bayangkan. Nabi dulu sebelum dulu hawa macam sekarang ni, nak naik pun ngeri, tapi Nabi boleh jalan dengan Abu Bakar dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan yang meraba-raba, boleh naik sampai atas. Tetapi Nabi kepenatan, separuh bukit tu Nabi dah lelah. Abu Bakar pun kata apa? Ya Rasulullah, engkau penat, naik atas belakang aku. Tuan-tuan macam Allah, pelajaran tuan-tuan. Abu Bakar punya sayang pada Nabi, tuan-tuan, nyawa dipertaruhkan. Itu dah kawan sejati tuan. Waktu Nabi berjaya segala hal, tuan-tuan, dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang sangat berkualiti, tuan. Abu Bakar kalau ikut logik akal, patutnya Nabi yang pikul dia. Abu Bakar tu bapa mentua, Nabi tu menantu. Bapa mentua pikul menantu, tuan. Kau bayangkan tuan, siapa boleh buat? Aku memang tak berani buat tuan. Minta maaf lah tuan. Tapi Abu Bakar boleh buat. Nabi naik atas belakang dia, dah naik sendiri yang berhad pun tak larat, dia boleh pikul Rasulullah. Sampai dekat gua, tuan-tuan macam Allah, Nabi dah penat, Nabi nak masuk, Abu Bakar tahan dulu. Ya Rasulullah, nanti dulu. Kenapa ya Abu Bakar? Biar aku yang masuk dulu. Kalau aku masuk, ada benda bahaya, aku yang kena, kamu selamat. Aku kalau mati tak ada apa-apa kesan pada umat ni, tapi kalau kamu yang Rasulullah ada kesan besar. Bayangkan Abu Bakar, nyawa dipertaruhkan, tuan. Bayangkan tuan, akhirnya yang kena patullah, bayangkan tuan, macam Allah, Abu Bakar, nyawa dipertaruhkan. Kemudian bila Nabi masuk saja, gua tu Nabi tu penat sangat, Nabi baring kat riba Abu Bakar. Menantu baring tidur dekat peha bapak mentua. Siapa boleh buat tuan? Minta maaf, aku tak berani tuan. Bayangkan tuan, Nabi dengan Abu Bakar tidak ada jarak tuan. Dia punya hubungan bukan menantu mertua, dia punya hubungan sahabat. Itu yang Nabi dengan Abu Bakar, dia tak pandang yang mertua menantu tu, dia pandang kepada lebih pada sahabat. Sebab tu dia macam kawan baik je. Tuan nama macam Allah, banyak pelajaran tuan macam Allah. Selama 3 hari duduk di situ, kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang lain yang berkualiti. 3 hari tuan, 2 kali pagi dan petang, seorang perempuan datang bawa makanan. Daki bukit tu tuan, Asma binti Abu Bakar. Asma kena sebut sampai Hamzah. Kalau Asma semput, tu Asma tuan. Dia Asma binti Abu Bakar. Dia naik bukit tu pagi sekali, petang sekali, bagi makanan. Macam Allah, bayangkan. Orang lelaki kalau kita pun pergi nak naik pun pening, ni perempuan boleh naik 2 kali sehari semalam. Bayangkan tuan-tuan, Asma sahabat Nabi, anak Abu Bakar tu. Kemudian abang dia pula,
Abdullah bin Abu Bakar pun satu lagi tuan. Siang dia berdesuk dia pergi ke Mekah. Dia curi dengar apa perancangan orang musyrikin nak tangkap Nabi dengan bapa dia. Okey, bila gelap dia pergi kat bukit balik. Dia mengadu pada Nabi, dia beritahu berita-berita terkini, tuan. Update status. Tu penting tuan. Di kalangan kita kena ada orang macam tu. Sentiasa beri berita gembira, berita terkini, hiburan sensasi. Kena sampai kat kita tuan. Sebab itulah penting tuan. Ini semua pelajaran tuan. Dia sampai dia kata, "Ya Rasulullah, besok dia orang nak serbu kawasan ni. Dia orang buat sekatan jalan raya. Contohlah kita buat Roblox sana, Roblox sini." Jadi Nabi kata, "Ya Abu Bakar, kita kena duduk semalam lagi, tambah lagi. Tak boleh semalam kita, besok ni tak boleh. Masih tak selamat." 3 malam tu. Perancangan nama dia, tuan. Bukan menonong je mentang-mentang lah aku ni kekasih Allah, aku ni Rasulullah, mesti Allah bantunya. Tuan, tapi Nabi buat perancangan supaya umat dia boleh tiru. Kita boleh tiru. Yang mujizat tu kita tak boleh tiru, tuan. Jadi tuan, sampai malam yang ketiga, rasanya cerita-cerita nampak tu dah mula reda. Abdullah Abu Bakar kata gini. Nabi kata besok kita dah boleh jalan dah. Tuan-tuan, Masya Allah. Seorang lagi tuan-tuan, Masya Allah. Ketika 3 malam tu, Abu Bakar punya hamba Amir bin Fuhairah, dia perintahkan gembala kambing selama 3 malam 3 hari tu dekat kaki bukit Jabal Sur je. Walaupun rumput tak berapa ada. Sebagai muslihat. Supaya jejak kaki Nabi dengan Abu Bakar padam oleh kaki kambing tu. Jejak kaki Asma padam oleh kaki kambing tu. Jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar padam oleh kambing yang banyak kaki tu. Di padang pasir, kalau tuan-tuan jejak saja, senang orang cari tuan-tuan. Terus nampak bekas kaki tuan-tuan. Jauh pergi mana pun orang dapat carinya. Itu muslihat dia, tuan-tuan, insya-Allah. Dia gembala kambing selama 3 hari, selama Abu Bakar dan Nabi masih kat gua atas tu. Bayangkan tuan-tuan, hari hijrah tu, mula hijrah pula, Nabi Abu Bakar telah mengupah seorang lelaki yang bukan Islam. Abdullah ibnu Uraikid tu, ujung dia tu ada kol-kolah tu, tapi kita panggil Uraikid ajalah, tuan. Abdullah Uraikid. Abu Bakar upah dia tunjuk jalan pintas ke Madinah, iaitu jalan yang tidak biasa dilalui oleh kabilah, jalan yang selamat, cakap kasarnya, tuan-tuan. Okey, maka pun dia tunjuk arah, tuan-tuan. Nabi ikut orang bukan Islam tu sampai Madinah, tuan-tuan. Pelajarannya apa? Nabi dah tunjuk pada kita umat Islam, tidak salah kita bekerjasama dengan orang bukan Islam, memajukan negara, membangunkan ekonomi, menyatu padukan rakyat dan sebagainya, membangunkan segala-galanya negara kita ni, selama mana dia tak mengganggu akidah kita. Abdullah Uraikid ambil upah tak letak syarat lain. Kalau dia kata, "Ya Muhammad, aku boleh tunjuk jalan pergi Yasrib, boleh, Taibah boleh, dengan syarat kau hentikan dakwah kau." Kalau itu pelajarannya kita tak ada kerjasama langsung. Tuan-tuan, nak bangunkan Malaysia, nak bangunkan negara kita, tak ada kerjasama dengan parti politik bukan Islam. Tuan-tuan, Masya Allah, dalam tu Nabi dah tunjuk, tuan. Abdullah Uraikid, dia langsung tak kacau akidah. Langsung, dia ambil upah je. Dan upahnya emas yang dibawa oleh Abu Bakar, yang diambil oleh bapa Abu Bakar tu. Okey, bapa Abu Bakar tu, Abi Quhafah. Jadi tuan, Masya Allah, pelajaran banyak, tuan. Jadi tuan-tuan, jalan, dalam perjalanan itu bagai-bagai mujizat lagi berlaku. Ketika Nabi dalam perjalanan, sampailah ke satu tempat, rumah Abu Ma'bad. Dia punya rumah dia namanya Ummu Ma'bad. Sampai rumah Kak Ma'bad ni, Nabi dengan Abu Bakar sangat letih dan kehausan. Haus betul matahari padang pasir, jalan pijak tanah jelur-jelur sangat cepat penat. Dan Nabi pun pergi rumah tu, Abu Bakar pun beri salam, tanya-tanya kalau ada air susu kambing. Nabi suka dia susu kambing, tuan. Ummu Ma'bad keluar, dia tak kenal dua lelaki tu, tapi dia kata baiknya dua lelaki ni, orangnya bagus, dan dia pun suami dia tak ada tu. Abu Ma'bad tak ada, tengah cari rezeki tu. Seorang je perempuan kat rumah tu. Dia kata, Abu Bakar kata, "Wahai puan, ada tak air susu kambing? Kalau ada, boleh minta kami sikit?" Dia kata apa? "Wahai tuan berdua, sekarang ni saya ni kambing pun ada seekor je kat belakang tu, kurus kering. Sekarang ni musim kemarau, rumput tak apa ada, kambing kurang makan, kurus, jadi susu pun tak ada." Nabi dengar ada kambing, Nabi kata Abu Bakar, "Ambilkan kambing, bawa sini." Ya, Abu Bakar ambil kambing, bawa depan Rasulullah. Ummu Ma'bad tengok je. Nabi pun mendoa, Nabi baca doa, mohon pada Allah. Kemudian Nabi pegang puting susu tu, Nabi perah-perah, keluar susu yang sangat banyak, tuan. Nabi minum puas, Abu Bakar minum puas, lebihan dia kasih Ummu Ma'bad. Kemudian kambing itu berubah menjadi subur, tuan. Tak lama Nabi jalan balik. Tak lama suami dia balik, dia tengok susu banyak kat rumah, tengok kambing ni gemuk. Apa cerita ni?
Tadi datang dua orang lelaki yang penuh dengan keberkatan, ni gini, dia punya akhlak baik betul, gini. Itulah punca kambing kita jadi macam ni. Susu banyak, susu banyak ni. Suami kata, adakah itu Rasulullah? Isteri tak kenal. Ya agaknya kot, agaknya gitulah agaknya. Dia tak pernah jumpa, dia rumahnya jauh daripada Mekah tu. Tuan-tuan macam Allah. Okey, jadi gitulah tuan. Nabi berjalan, sepanjang jalan Nabi zikir pada Allah. Abu Bakar zikir juga, tapi kejap-kejap toleh belakang. Dia toleh belakang. Sampai satu tahap Abu Bakar berubah muka dia. Bila dia toleh belakang, dia nampak tanah debu terbang-terbang. Padang pasir debu terbang-terbang. Terbang-terbangnya debu di padang pasir bermakna ada kuda yang sedang laju. Maknanya kuda tu kejar mereka. Kuda tu dah dapat tapak Nabi dengan Abu Bakar, dah dapat kesan. Sebab di situ mana ada Amir Fuhairah lagi bawa kambing tu. Tapak kaki dah dapat dikesan oleh seorang lelaki berkuda. Dia tengok Rasulullah, dia bawa kuda laju. Mungkinlah dalam hati dia, kita tak boleh baca, tapi mungkinlah ini aku punya ganjaran 100 ekor unta dalam tangan aku ni. Lelaki tu apa dia? Surakah bin Malik. Surakah bin Malik, dia tengok Nabi dan Abu Bakar kat depan dia kejar selaju-lajunya, tuan-tuan. Itu yang debu pasir berterbangan tu. Yang Abu Bakar nampak pasir terbang tu, artinya ada benda laju kat bawah tu. Jadi dia cakap, ya Rasulullah, ada orang kemari ya Rasulullah, dah dapat kesan kita. Nabi pun cakap, ya Abu Bakar, jalan terus, jangan risau. La tahzan, jangan kamu bimbang, jangan kamu risau. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kita bukan berdua ni. Sama juga ayat tu ketika dalam gua tu. Gua Sur tu yang orang kafir datang sampai kat pintu gua tu. Kalau kata riwayat kata kalau dia jenguk kita sikit je nampak kaki Nabi Abu Bakar, sebab gua tu titik je. Tapi Nabi kata jangan risau ya Abu Bakar, kita bukan berdua. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Tenang sikit Abu Bakar. Tuan-tuan macam Allah. Okey. Kemudian begitulah. Jangan risau Abu Bakar, jalan-jalan terus. Allah bersama kita. Ketika makin dekat dengan pedang tu hunus, tiba-tiba kuda dia punya kaki depan tu terpelosok dalam pasir tu. Dengan izin Allah, bergolek-golek dia dengan tuan dia sekali. Sebaik pedang tu tak cocok badan tu, dah bagus daripada Allah. Okey, dia tergolek jatuh, dia terperanjat tu. Dia penunggang kuda yang cekap, Surakah ni jarang jatuh kan. Tiba-tiba jatuh dekat Nabi. Nabi pun tak tengok dia, Nabi jalan je, Nabi tak layan. Dia naik kuda lagi, kejar lagi Nabi, jatuh lagi kali kedua. Naik kuda lagi, jatuh kali ketiga. Terus dia cakap, ya Rasulullah, berhentilah kejap. Ya Muhammad, berhenti kejap. Nabi berhenti. Lalu Nabi dekat dengan dia. Nabi kata, wahai Surakah, kembalilah kamu ke Mekah. Tak payah kamu tangkap kami, kamu kembali ke Mekah. Dan tolong rahsiakan kedudukan kami ini. Nanti satu masa, kami akan beri kamu hadiah mahkota Raja Parsi. Disitulah Nabi punya tawaran yang tidak munasabah ketika itu, tuan-tuan. Kenapa Nabi cakap benda tak munasabah? Nabi tawarkan mahkota Raja Parsi. Nabi Madinah pun belum sampai, negara Madinah pun belum ada. Sedangkan ketika itu Rom dan Parsi dua kuasa besar. Rom, Byzantium, Parsi, sekarang ni Iran. Sampai sekarang kuat Parsi itu, tuan-tuan Allah. Tiba-tiba Nabi tawarkan mahkota Raja Parsi nak bagi pada Surakah ni. Kan kepelik, kalau saya pun apa benda cakap ni, merabung je. Kalau akulah, tuan. Tapi Nabi cakap tak pernah bohong. Cuma Nabi tak dapat nak bagi tu. Tuan-tuan macam Allah. Dia pun balik Mekah, dia fikir apa benda tawaran macam ni. Tapi agaknya dia balik ke Mekah pasal dia tahu, dia kata apa? Aku baru faham yang aku nak tangkap ni, kamu ni bukan manusia biasa ya Muhammad, kamu orang luar biasa. Tak boleh tangkap punya. Maka dia balik ke Mekah. Saya potong cerita sikit, berhenti kat situ. Masuk cerita dia pula. Surakah bin Malik ni masuk Islam ketika Omar jadi khalifah. Ketika itu juga dia jadi tentera Omar. Ketika zaman Omar lah jatuhnya kuasa Parsi. Lari orang Parsi yang banyak, dapat harta ghanimah yang banyak, termasuklah mahkota Raja Parsi jatuh ke tangan Islam. Ketika membagi harta ghanimah tu, tak semena-mena Omar boleh pegang itu, dia boleh panggil, ya Surakah, sini kamu. Ada apa ya Amirul Mukminin? Dia kasih mahkota Raja Parsi. Terus dia teringat janji Rasulullah yang beberapa tahun dulu, berjuai mata tu, menangis kat situ juga, tuan-tuan macam Allah. Surakah bin Malik. Nabi kalau berjanji tidak akan pernah bohong, tak? Sebab tu kita dalam Quran Allah kata, ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Ati tu sebut dua kali. Yang kat kita sama kita, wa ulil amri minkum. Tak ada wa ati ulil amri, tak ada. Artinya kalau Nabi dengan Allah, firman dia dengan sabda dia memang kumpul 100% betul. Maknanya kena taat 100%. Nabi kata kami akan beri kamu mahkota Raja Parsi, memang kumpul dapat. Allahu Akbar, dan menangis tergesak-gesak dan dapat. Balik pada cerita balik, dan kemudian Nabi jalan sampailah ke satu pekan kecil, dah masuk kawasan Madinah, tapi bukan bandar Madinah.
namanya Quba, tuan. Sampai kat Quba tu Nabi stay 4 malam, 4 hari, tuan-tuan macam Allah. Kerana apa? Di situ Nabi disambut, dan juga di situlah Nabi mula membina satu masjid yang pertama atas dasar takwa kepada Allah. Dia sebut dalam Quran tu. Okey, masjid yang dibina atas dasar takwa kepada Allah. Kenapa ayat tu macam tu? Kerana kemungkinan ada satu lagi masjid dekat situ yang dibina bukan atas dasar takwa, yang Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi runtuhkan masjid tu. Nabi runtuhkan masjid. Tuan-tuan, dengan pening kita dengar, tuan-tuan, rupanya masjid tu Masjid Ad-Dirar yang didirikan oleh golongan munafik untuk supaya orang Islam berpecah belah ketika itu. Semua tak pergi masjid ketika itu. Akan pecah separuh sana, separuh sana. Jadi persatuan Islam akan lemah. Di situlah orang munafik akan gunakan kuasa dia. Masjidnya dibangunkan, tapi atas dasar nak memecah belahkan orang Islam. Sebab itulah Nabi dengan sahabat runtuhkan masjid tu. Dan tapaknya sampai sekarang kalau tuan-tuan lalu akan ditunjuk oleh mutawif ke ataupun yang guide yang bawa kita tu, dia tunjuk. Saya pun ditunjukkan. Inilah tapak dia, tuan-tuan. Masjid Quba depan saja, panjang besar tu. Ini tapak dia. Masjid Al-Dirar nama dia. Okey, masjid yang dibina oleh orang munafik, tujuan dia bukan untuk beribadah kepada Allah Taala, untuk memecah belahkan umat Islam. Sebab itu Masjid Quba Allah rakam dalam Quran, masjid yang dibina atas dasar takwa kepada Allah. Situ cerita dia, tuan. Kemudian tentang macam Allah Nabi stay kat situ. Sementara itu orang-orang di Madinah hari-hari tunggu Nabi ni. Yang panjat pokok korma tengok tak ada, sedih dia orang, tuan. Padahal Nabi dah sebelah lah tu, dah dekat no lah. Quba dengan Madinah pusat dah dekat no dah, tuan. Okey, tapi dulu tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, Instagram tak ada. Mana dia orang tahu, tuan. Okey, jadi Nabi dah stay situ, siap masjid. Tuan-tuan macam Allah, Nabi sembahyang Jumaat yang pertama, tapi mengikut catatan sejarah bukan di masjid itu. Di masjid ada satu, antara itu dengan Madinah ada satu kampung, apa kampung Bani apa tu. Wallahu a'lam, tuan-tuan macam Allah. Okey, masjid pertama diri sembahyang Jumaat. Kemudian tuan-tuan, bila Nabi dengan Abu Bakar naik unta sampai ke Madinah, ke Thaibah, ketika itu orang-orang beritahu, wahai kaum Ansar, Muhammad Rasulullah dah sampai dengan Abu Bakar. Dia orang daripada pokok korma turun, ramai beratur menyambut Nabi. Tuan-tuan, di Madinah orangnya lemah lembut. Nabi sampai ke Madinah kerana yakin selamat. Kenapa? Sebelum tu Nabi telah mendapat bai'ah daripada mereka 2 kali di tepian Kaabah tu. Ketika haji tu, rombongan pertama di Madinah, dia kata, ya Rasulullah, datanglah tempat kami jamin keselamatan kamu, kami akan jadikan kamu ketua kami akan masuk Islam menyertai kamu. Bai'ah Aqabah yang pertama, lepas tu Aqabah yang kedua. Sebab tu Nabi pergi Madinah, Nabi yakin semua selamat. Tetapi Nabi pergi ke Taif tak selamat. Sebab tak ada janji tak setia, janji selamat tak ada. Nabi pergi gitu je. Dekat Taif tu yang Nabi kena baling batu tu, na'uzubillah, tuan. Okey, tuan. Sampai di Madinah, Nabi punya unta jalan pelan aja dengan Abu Bakar. Lalu je kat orang-orang itu, ya Rasulullah, duduklah rumah saya. Semua Nabi barakah. Dan Rasulullah, ya Rasulullah, duduk rumah saya. Nabi pun cakap, saya akan duduk di mana rumah yang unta ini berhenti. Kalau Nabi terus ambil orang tu offer, terus Nabi tu duduk, orang sebelah kecil hati, orang sana kecil hati, sana kecil hati. Jadi Nabi punya psikologi, kalau unta berhenti, siapa nak kecil hati? Kecil hati dengan unta tak ada makna, tuan. Bukan unta ada perasaan, tuan macam Allah. Jadi Nabi punya cara halus. Saya akan duduk di rumah siapa, numpang maksudnya sementara ni, mengikut di mana unta ni berhenti, tuan. Jalan unta slow je, tuan. Nabi pun diamkan, dia tak tarik handbrake, jalan pelan, tuan. Sampai ni, Rasulullah rumah saya, dia tak berhenti lagi. Rasulullah rumah saya, ni masih jalan lagi. Sampai dekat depan Masjid Nabawi tu, hampir dengan Masjid Nabawi, tiba-tiba dia pun duduk, unta duduk, tuan. Okey, di situlah rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub rumah dia kebetulan 2 tingkat, tuan. Unta pun pandai pilih, tuan. Nak duduk rumah 2 tingkat, rumah tingkat tak nak duduk, tuan. Unta tu, tuan, kebetulan. Okey, berhenti kat rumah Abu Ayyub, kebetulan rumah dia 2 tingkat. Tapi 2 tingkat pun rumah batang korma, tuan. Artinya tuan macam Allah adalah lubang-lubang buat kayu kan. Tuan macam Allah, macam kita rumah kayu dulu, rumah papan. Jadi tuan, Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, engkau tidur atas ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Okey, mudah nak dapat wahyu dan sebagainya, engkau dekat atas. Biar kami suami isteri kat bawah. Mula-mula Nabi terima. Okey, Nabi terima, Nabi tidur kat atas. Ketika Nabi tidur kat atas rumah Abu Ayyub, ketika itu musim panas. Nabi tidur, bukan ada kipas, ada aircon, tuan. Berjual perlu Nabi duduk ni, jual, tuan. Jatuh kat lantai,
Daripada lantai tu berlubang, jatuh kat bawah. Jatuh kat pipi Abu Ayyub. Pak, ada air. Abu Ayyub, apa benda gelap begitu? Ya apa ni? Dia pun cium, wangi betul. Kata, ya Allah, wanginya. Ini tentu peluh Rasulullah ni. Jadi Abu Ayyub ambil kesempatan, sepanjang malam dia tidur, menganga mulut dan jatuh Nabi punya peluh masuk mulut dia. Dia minum peluh Nabi dan sampai subuh Nabi turun. Mungkin Nabi nak sembahyang subuh ataupun Nabi nak tahajud ke tu. Nabi bangun, tak turun bawah, Nabi nampak Abu Ayyub menganga mulut tidur. Ya Abu Ayyub, kenapa mulut kamu terbuka tu? Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, peluh kamu sangat wangi ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu sepanjang malam. Aku rindu kat kamu ya Rasulullah, aku sayang kat kamu. Dia peluh, minum peluh. Nabi kata, siapa yang peluhku menyatu dengan tubuh badannya, tidak akan disambar api neraka. Tak pasal-pasal Abu Ayyub untung besar tuan. Kalau tuan minum peluh Nabi yang bercantum dengan badan dia, ada anggota Nabi dalam badan dia, peluh Nabi tak akan disambar api neraka tuan. Persoalan dia, kita sekarang ni peluh siapa nak minum? Tuan-tuan macam Allah. Peluh ni, suami kita akak-akak balik mancar, ya ambil yang ni, peluh dah banyak ni, mau mirai ni. Lari rumah kita tuan. Sebab peluh kita rasa dia macam jinak motor tu. Peluh Nabi wangi sungguh tuan. Beza tuan. Allah Akbar tuan. Kita dah rugi besar kat situ tuan. Abu Ayyub untung. Okey, tuan-tuan Jadi tuan-tuan rahmati Allah, untung Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok rumah dia, tapak rumah dia, tuan-tuan yang dah pernah pergi Masjid Nabawi, cuba bayangkan pintu utama depan tu. Pintu yang besar yang ada syekh kat depan tu. Malaysia, depan tu, kiri kanan ni ke depan tu kan ada tembok tu, yang orang duduk ramai-ramai yang buat rakaman payung terbuka tu, tutup tu, rumah tembok tu baring-baring antara maghrib isyak tu. Termasuklah saya masa tu pun baring-baring. Rupanya itulah tapak rumah Abu Ayyub. Tuan-tuan, tak ditulis rumah Ayub punya tapak. Kalau tulis kan orang buat bukan ada lilin lah apa benda kan, orang Arab tak buat. Tapi itulah tapak rumah Abu Ayyub. Begitu juga dengan Darul Hijrah, rumah Abu Bakar. Mula hijrah tu, sekarang ni tapak dia. Tuan-tuan bayangkan Masjidil Haram, tuan-tuan keluar dataran depan tu, yang depan tuan-tuan tu menara jam. Okey, tuan-tuan tengok menara jam tu, tuan-tuan tengok belakangan. Belakangan, tuan-tuan tengok ada satu hotel nama dia Hotel Millennium Hotel. Millennium Hotel tu tingkat 4 tu rumah Abu Bakar. Sebab dulu tingkat 4 atas bukit. Bukit sekarang ni hotel buat dari bawah, satu tingkat, dua tingkat, tiga, 4 ni bukit ni tu. Rumah Abu Bakar dalam tingkat 4. Itu namanya sekarang ni nama dia Masjid Abu Bakar. Itulah rumah Abu Bakar. Sekarang jadi masjid. Dalam hotel tadi Masjid Abu Bakar. Hotel Millennium tingkat 4. Itulah rumah Abu Bakar yang disebut Darul Hijrah. Tuan-tuan macam Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila Nabi dengan Abu Bakar sampai di kota Madinah tu, orang Ansar menyambut Nabi dengan sambutan yang sangat baik. Antaranya Tala'al badru alaina, sampai habis tuan. Dia sambut dengan puji-pujian, dengan nyanyi-nyanyian yang sangat menunjukkan kegembiraan. Orang Madinah dia lembut hati banding orang Mekah. Mekah dia hati dia lain macam tuan, dia keras sikit Mekah. Orang Madinah lembut hati tuan. Kita macam Allah, ketika itu juga ada seorang lelaki bukan Islam, tapi dia bersungguh-sungguh nak tengok Rasulullah. Siapakah dia? Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, seorang penguasa Yahudi, seorang ulama ataupun disebut sekarang ni mufti Yahudi, pakar rujuk agama Yahudi di Madinah. Dialah orangnya. Macam kita kata mufti lah sekarang ni. Tuan-tuan, dia datang bukan kerana dia nak sambut Nabi sangat, sambut macam orang Ansar tu, tetapi kerana kitab dia Taurat mengatakan ciri-ciri kenabian yang orang sebut pada Muhammad ni, dia tengok semua ada pada Nabi, kecuali 2-3 perkara yang dia akan ajukan. Kita macam Allah. Sebab tu dia datang, kitab aku mengatakan ciri-ciri Nabi macam ni, semua ada pada Muhammad ni. Aku nak tengok kalau dia betul-betul Nabi, aku akan beriman pada dia, tapi melalui beberapa ujian daripada dia. Kita macam Allah. Tu datang Abdullah bin Salam tu. Ketika Nabi datang kat Mekah, sampai kat Madinah tu, saya pun tahu ambil cerita dia sekejap. Nabi, dia datang dekat Nabi, sebelum tu dia jauh. Dia kata apa? Aku nak tentukan Muhammad ni Rasulullah ni betul-betul Rasul atau Nabi ataupun penipu, ataupun sebaliknya mengaku-ngaku je. Pertama, aku gunakan panca indera, ada 3 panca indera gunakan. Begitu kita kena ambil juga pelajaran ni. Panca indera yang pertama, aku gunakan mata. Dia tengok lagi jauh, Nabi punya segala A to Z, daripada muka sampai kaki, tangan, semua dia tengok. Cara Nabi bergerak, cara Nabi bercakap, cara Nabi bergaul dengan sahabat-sahabat dia, dengan orang Ansar. Nabi tengok je. Dia tengok je Nabi. Kemudian dia punya keputusan, aku tengok pada wajah Muhammad, pada pergerakan dia, pada pergaulan dia, tidak ada satu tanda pun yang dia seorang yang berdusta, yang nak menipu. Tak ada langsung. Semuanya tanda-tanda kenabian ada pada dia. Tuan-tuan macam Allah, dengan tenangnya, dengan lemah lembutnya, dia kata,
Pertama, dia menentukan kesahihan satu perkara tu, mata. Dah sah kata dia, betul, ada ciri kenabian, tapi masih tak cukup. Okey, aku gunakan panca indera aku yang kedua. Telinga aku dengar. Aku mendekat sikit aku dengar. Apa yang Muhammad cakap pertama ketika sampai di Madinah? Bila aku dengar Nabi cakap yang pertama, beranjak dia. Nabi kata, wahai umat Islam, wahai Ansar Muhajir, okey, sebarkan salam sesama kamu. Berilah makan sesama kamu. Siapa yang lapar, Muhajirin datang lapar nanti. Orang Ansar pun ada yang orang susah, bagi makan. Okey, kemudian sambung tali silaturahim sesama kamu, bersaudaralah sama kamu. Yang keempat, bangunlah kamu salat malam ketika orang sedang tidur. Nescaya dengan empat ni kamu akan masuk syurga Allah aman sejahtera. Dia kata perkataan Muhammad yang sebegitu memang bukan perkataan manusia biasa. Sebab perkataan Rasulullah tu ialah nak menaikkan orang lain, bukan menaikkan diri dia. Kalau orang biasa, dia akan cakap nak menaikkan diri dia depan orang ramai supaya orang puji dia, orang respect dia dan sebagainya. Tapi Nabi kata dia tak langsung menaikkan diri dia depan orang ramai, tetapi dia menaikkan orang ramai. Beri sebarkan salam sama kamu, silaturahim jaga, bagilah orang susah makan, bangun malam sembahyang malam. Nanti kamu boleh masuk surga aman sejahtera. Dia kata, percakapan Muhammad pun langsung tak menaikkan diri dia, tetapi menaikkan orang lain daripada dia. Ini juga ciri-ciri kenabian kata dia. Dah dua, tuan-tuan. Kemudian kata dia, masih tak cukup. Syarat yang ketiga, muktamad. Inilah paling besar. Aku gunakan mulut pula. Dia mendekat dengan Nabi. Dia dekat dengan Nabi, dia tak beri salam lah, dia belum Islam. Dia kata, ya Muhammad, dia tak panggil Rasulullah sebab dia belum Islam. Ya Muhammad, aku ni adalah Abdullah bin Salam. Kita sambung tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan macam Allah, saya menyambung lagi tuan. Jadi tuan-tuan macam Allah, dia kata aku guna panca indera aku yang ketiga. Ini muktamad. Yang paling kuat sekali ialah mulut. Walaupun mata tengok Nabi memang ciri-ciri orang nak bohong tak ada. Walaupun telinga dengar, Nabi kata cakap Nabi tu memang ciri orang-orang yang Nabi saja. Orang yang biasa dia akan naikkan diri dia. Dah cukup dua syarat tu, tapi kata dia muktamad ialah mulut. Dia pergi dekat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, aku ni Abdullah bin Salam, aku adalah pendeta Yahudi di Madinah ini. Aku akan beriman kepada kamu sebab ciri-ciri kamu sudah penuh dalam aku punya kitab. Ada ciri semua kat kamu. Cuma aku nak tanya kamu 3 soalan. Dan 3 soalan ni hanya mampu dijawab oleh orang yang benar-benar Nabi je boleh jawab. Kalau ngaku-ngaku Nabi tak akan mampu jawab tak, sebab dia bukan Nabi pun. Nabi berkata, wahai Abdullah bin Salam, apakah soalan itu? Maka ditanya, ya Rasul, ya Muhammad, soalanku yang pertama, apakah makanan pertama ahli-ahli dalam syurga nanti? Siapa yang masuk syurga besok, masuk syurga Allah, makanan pertama dihidang pada dia, apa dia? Sebelum boleh makan benda lain. Sebelum boleh makan cakotiau ke, mi tiga rasa ke apa benda tu, makanan pertama tu apa? Nabi senyum, Nabi kata, soalan yang kedua. Baik, yang kedua soalan saya, kenapa bayi yang baru lahir itu kadang-kadang muka dia mirip macam ibu dia, kadang-kadang pula mirip macam bapak dia. Kenapa dia jadi macam tu? Nabi senyum. Nabi kata, soalan terakhir yang ketiga. Yang ketiga soalanku, ya Muhammad, apakah peristiwa yang berlaku? Dengan berlaku saja peristiwa itu, maksudnya hari kiamat telah pun bermula. Apa peristiwa tu? Tuan-tuan Allah, Nabi pun menjawab, tuan-tuan Allah Ta'ala dah bantu Nabi. Nabi kata, wahai Abdullah bin Salam, ketahuilah oleh kamu, apabila kita besok diizinkan masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanan pertama, menu pertama yang akan diberi makan oleh penghuni syurga nanti ialah dia diberi makan hati ikan. Ulama buat tambahan lagi, dia kata hati ikan paus. Wallahu alam, tapi hati ikan confirm dari Nabi. Makanan pertama besok, siapa yang masuk syurga, menu dia ialah hati ikan. Sebelum boleh makan apa lain-lain lah, ikan tiga rasa ke, nak makan benda tu, makan pertama masuk surga saja, itu menu pertama. Dia kata, benar ya Muhammad, benar kamu, benar sungguh kamu. Tuan-tuan Allah, dia membenarkan sebab dia jujur, tuan. Nabi cuma cakap diberi makan hati ikan. Nabi tak cakap masak apa. Jangan tambah masak ungkep aku rasa ni, masak tiga rasa tu tak tahu, tuan. Nabi tak cakap. Yang cakapnya hati ikan. Yang kedua,
Kenapa bayi tu kadang-kadang sebiji macam mak dia, sebiji macam bapak dia? Maka Nabi kata, ketahuilah ya wahai Abdullah bin Salam, sekiranya apabila berlaku hubungan suami isteri itu, ketika itu sekiranya benih suami lebih dominan daripada benih isteri, dan dengan benih mereka itu Allah izinkan jadi bayi, biasanya dia akan lebih mirip pada bapa dia. Begitulah kebalikannya, kalau ketika suami isteri itu benih isteri yang lebih dominan daripada benih suami, dan dengan benih itu Allah izinkan jadi bayi, biasanya dia akan mirip pada ibu dia. Abdullah bin Salam kata, benar kamu ya Muhammad, benar sungguh kamu. Kepada Allah dia membenarkan. Dan yang ketiga ya Muhammad, yang ketiga peristiwa yang akan berlaku, apabila berlaku saja peristiwa itu, bermakna hari kiamat telah pun bermula, iaitu kata Nabi, api yang akan keluar dari Yaman menghalau manusia ke padang mahsyar. Padang mahsyar ni maknanya ialah ke Syam. Tuan-tuan macam Allah, kita kena ingat Nabi dah beritahu 10 tanda kiamat yang besar. Tuan-tuan, yang kita tak jumpa, kita jumpa akan sampai nombor 7 je orang Islam. Yang ada iman walaupun sedikit pun, janji dia ada Islam, ada iman, dia akan jumpa tanda yang ketujuh paling banyak lah tu. Banyak tak jumpa tanda tu, tapi paling tanda 7 tu, apa tu, orang Islam habis semua satu dunia, tak ada lagi. Iaitu keluarnya angin lembut daripada Yaman, yang bila orang Islam hidu saja, angin tu masuk napas saja, terus meninggal serentak. Tuan-tuan, itulah tanda ke-7. Tanda ke-8 kita tak jumpa, tanda ke-9 tak jumpa, tanda ke-10 tadi jawapan Nabi. Tanda ke-8 apabila apa dia? Iaitu apabila mulanya tenggelam dunia ni, sebahagian sebelah barat dunia tenggelam semua, tinggal sampai Jazirah Arab je. Amerika, Kanada, apa benda lah semua tu, yang bawah tu Colombia ke, Brazil ke, Argentina, semua tenggelam. Sampai ke Afrika tenggelam, sampai ke Jazirah Arab. Yang atasnya Syam, yang bawahnya Yaman. Tanda ke-9, apabila tenggelamnya dunia bahagian timur, Indonesia, Australia, New Zealand tenggelam, sampai Malaysia, sampai India, Pakistan, apa benda tu yang tan-tan semua tu, habis kan. Tinggal Jazirah Arab. Tinggal ketika itu, kecil dapat atas memanjang ke bawah, bawah memanjang ke atas, bawah Yaman, atas Syam. Sekarang Syam tu terpecah pada 6 ke 7 negara. Minta macam Allah. Okey. Ketika itu tinggal tu, Nabi kata akan keluar api daripada Yaman menghalau manusia ke padang mahsyar. Manusia akan lagi lintah pukang bila api itu keluar daripada Yaman. Yaman ni kalau tuan-tuan tengok sekarang, tuan-tuan buka YouTube, dekat bandar pelabuhan Eden tu, tanah dia dah berasap-gasap dah, tuan. Dah mula berasap-gasap dah, tuan Allah. Okey, artinya bawah tu ada apa? Tuhan pun faham, tuan Allah. Maknanya nanti keluar api yang sangat besar. Bila keluar saja, api tu mengejar-ngejar manusia. Manusia yang dah berkumpul terlampau ramai, dah tenggelam-tenggelam dah lagi sini, tenggelam-tenggelam di sini. Berapa ramai tuan-tuan? Bayangkan manusia ketika itu, semuanya lari ke arah utara, ke Syam. Ketika itulah kiamat akan mula berlaku, tuan. Bila dekat Nabi cakap macam tu je, ya Muhammad, kamu benar sungguh ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terus dia masuk Islam, tuan macam Allah. Abdullah bin Salam. Tuan. Jadi antaranya dia juga ada sebagainya merawikan hadis Nabi. Sebab bila dia masuk Islam, dia sangat taat kepada Nabi SAW, tuan. Sangat jadi sahabat Nabi, tuan. Jadi tuan yang rahmati Allah, kita dapat lihat, tuan, peristiwa hijrah ni membuka lembaran yang baru, yang sangat besar pada Islam. Dia punya jasa sangat besar. Sebab tu dipilih sebagai takwim Islam. Omar pilih tu, Amirul Mukminin, sebab dia ada jasa yang sangat besar. Bermula daripada dialah terbentuknya negara Madinah Al-Munawwarah, yang akhirnya dengan barakah Madinah tu jatuh Parsi, jatuh Byzantium, jatuh semua jatuh, tuan. Allah Akbar, rahmat Allah. Artinya, tuan, besar makna hijrah daripada kita, tuan. Nabi pula bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Yang masih berjalan ialah hijrah jihad dan niat. Itu masih berjalan. Pindah-pindah ni tak ada lagi dah. Sebab nak lagi Mekah, nak lagi Madinah, Madinah nak lagi Mekah, buat apa? Semua dah jadi Islam. Dah selamat semua dah. Macam Allah. Nabi kata tak ada. Tapi yang masih berjalan sekarang ialah 2. Hijrah jihad, hijrah niat. Hijrah jihad antaranya ialah, tuan, kita jihad menuntut ilmu. Jihad, tuan. Okey, Nabi kata barang siapa yang keluar dari rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, okey, akan ditulis pahala jihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya semula. Tu jihad, tuan. Okey, kita mendalami agama, menaikkan syiar Islam. Orang yang jihad menyebarkan agama Islam. Orang tabligh, kawan-kawan kita tabligh, tuan, pergi sana-sana, dia jihad, tuan. Meninggal dia mati syahid, tuan. Kita meninggal dalam bentuk ilmu, mati syahid, tuan. Baik, ada orang lagi jihad ekonomi.
Bangunkan sana, buat kelang sana, di pagi pelabur datang buat kelang sana, orang dapat banyak buat kerja, dapat kerja ramai, boleh menyara anak isteri dia, boleh anak belajar sampai berjaya, anak masuk universiti, barakah daripada jihad ekonomi. Ada jihad pelajaran, ajar sekolah, ajar kelas takmil, kelas apa mengajar supaya orang celik agama, celik ekonomi, celik pengetahuan, boleh membantu membangunkan ummah dan sebagainya. Itu juga jihad tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah. Okey, dan juga kita sekarang ni, kita di negeri Johor kena juga berjihad politik. Tuan-tuan kena ingat, kita dalam keadaan raya yang ketiga. Raya pertama, raya puasa tu bukan main lama. Raya puasa campur dengan raya sekampung, sampai sebulan lebih kita raya tuan. Baru habis je dah nampak nak bulan yang kedua, raya haji tuan. Raya haji habis je, daging belum habis lagi tuan. Sampai sekarang tak habis lagi daging tu, banyak dapat tuan. Dah raya yang ketiga, raya pilihan raya. Tuan Allah. Okey, tuan Allah, Johor paling panjang raya tahun ni tuan Allah. Jadi tuan Allah, tuan-tuan kena gunakan jihad tuan. Pertama sekali, saya nasihatkan diri saya dengan tuan-tuan, kalau nak berkempen, kempenlah cara Rasulullah. Nabi perlu kempen tak? Nabi ni ahli politik tuan. Nabi politik, kalau tak politik tak ada negara Madinah tuan. Nabi ketua masyarakat, Nabi ketua agama, Nabi ketua keluarga, itu semua politik tuan. Jadi tuan-tuan masya-Allah, politiknya bersih, yang tak bersihnya yang menjalankan politik tu. Tuan-tuan masya-Allah, jadi tuan-tuan saya nasihatkan diri saya nanti tuan-tuan, okey, kalau raya puasa kita marhaban rumah ke rumah. Ini yang raya pilihan ni kita marhaban PDM ke PDM tuan. Tapi tuan-tuan dan masya-Allah, nanti tuan-tuan akan berucap dan sebagainya. Pastikan jangan cerita keburukan orang, jangan fitnah orang, jangan caci maki orang. Itu semua Islam larang sungguh tuan. Okey, antaranya mengumpat memfitnah ni dosa yang sangat besar di sisi Islam. Apa guna kalau kita menang? Contoh tuan kita menang tapi dalam keadaan Allah beri jawatan kita menang tu atas dasar istidraj. Kita usaha tapi usaha kita memfitnah orang, kita mengumpat orang, burukkan orang, buruk gini. Kita menang kerana kita usaha. Allah beri kemenangan dalam keadaan Allah beri dalam keadaan dia murka pada kita. Sebab tu tak ke mana-mana. Negara kita kacau bila, masyarakat kita bergaduh dan sebagainya tuan. Kita jadikan bersih tuan Allah. Kita ambil semangat hijrah ni tuan-tuan. Kalau nak cakap, Nabi kata barang siapa mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, maka kalau nak cakap yang baik-baik aja, ataupun liyasmut kata Nabi, ataupun lebih baik diam. Tapi kalau kempen diam, tak kempen namanya tuan lah. Kena cakaplah yang baik-baik. Kalau tak suka dengan calon sebelah sana, jangan sentuh dia. Tuan-tuan, contoh calon kita je. Tuan-tuan undi dah calon kami ni Kalau tuan-tuan undi, kita punya manifesto, kita akan bangunkan ekonomi bangsa ni, kan bagus tuan. Tanpa memburukkan orang. Sebab benda tu haram di sisi agama tuan. Kalau kita burukkan orang, kita menang, itu yang namanya menang sorak kampung tergadai. Dan lah cakap orang Melayu cakap bidalan tu, apa makna dia? Di dunia kita menang sorak kita menang, tetapi kampung akhirat kita besok muflis tuan. Seorang bangkit, ya Allah ya Tuhanku, dulu Azmi pernah mengumpat aku, dulu dia pernah cerca aku, dulu pernah dia fitnah aku, sampai aku kalah ketika itu. Binti tak tuntutan, besok Allah kata kepada malaikat, buka buku catatan amal dia, banyak pahala, ada ya Allah banyak pahala tarawih, bagi kat orang tu, pindah tarawih. Bagi kat orang tu pahala haji, pahala sedekah, pahala apa benda semua, sampai muflis kita besok kat sana. Menang sorak kampung tergadai. Tuan-tuan tak guna tuan, sedangkan sana hidupnya kekal dan abadi buat selama-lamanya. Tuan-tuan nasihatkan, bukan saya nak berpolitik tuan. Okey, saya pun tak ada pengaruh tuan-tuan. Saya pun orang politik juga. Tuan-tuan masya-Allah, cuma saya nak pesan jangan sampai kita muflis di hari kiamat. Okey, semangat hijrah ni kita ambil. Kempen cara bersih. Apa bersih? Jangan burukkan orang, jangan. Tu semua pun saudara kita juga tu. Semua sahabat-sahabat kita tuan-tuan masya-Allah. Yang kedua tuan-tuan masya-Allah, ambil semangat hijrah tuan-tuan. Kita teliti balik solat kita macam mana tuan. Sembahyang kita pertama akan dihisap yaumil qiyamah besok tuan insya-Allah. Okey, kalau sembahyang baik, yang lain baru tengok tuan. Kita betulkan sembahyang kita tuan insya-Allah, tengok balik Fatihah aku macam mana, ya, aku punya tumaninah macam mana, aku punya tayat akhir macam mana, tuan insya-Allah, dan aku punya hubungan sembahyang dengan perkara-perkara semua sembahyang tu macam mana. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut yang neraka tu, orang sembahyang masuk neraka tu, makna dia ulama kata lain tuan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kita faham, celakalah orang-orang yang sembahyang yang lalai dalam sembahyangnya. Salah tuan, ulama kata lain makna dia. Cuba tengok. Bahasa dia an tu maknanya dari. Kalau yang khusyuk, yang dapat kebahagiaan yang syurga tu, fi dalam. Apa dia punya ayat ni? Yang qad aflahal mu'minun.
Berbahagialah, maknanya syurgalah orang-orang mukmin, allazinahum fi solatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk dalam solat. Tapi celaka, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sembahyang, allazinahum bukan fi an solatihim sahun. Di sini ulama dia punya tafsirannya jauh daripada pahaman saya. Tu maknanya dia lalai daripada kesempurnaan solat dia. Maknanya lalai daripada luar solat, bukan dalam solat. Dalam solat kalau khusyuk memang penting sangat, tuan. Tapi maksud ayat tu kata ulama, dia lebih tertubu pada lalai daripada menyempurnakan solatnya. Maknanya lalai di luar solat. Maknanya apa? Dia semayang tetapi dia tak jaga, tak belajar ilmu mandi wajib. Dia tak belajar ilmu wuduk, dia tak belajar ilmu aurat, dia tak belajar ilmu apa lagi, macam-macam berkatannya. Taharah dia, cara mencuci najis pun tak betul, ambil semayang. Mana sah semayang? Mandi wajib pun tak pernah betul, tiba-tiba semayang. Mana sah semayang? Itu namanya celaka. Dia semayang tapi tetap celaka. Itu maknanya an solatihim, ulama kata tu. Tuan-tuan buka Aikim, tuan-tuan akan dengar cerita tu. Saya dengar berapa kali dah. Ya Allah Tuhanku, jauhnya tafsiran tu. Rupanya kita tafsir Quran tak boleh ikut kepala, kan? Kena ikut ulama mutabar, baru kita faham. Selama ni kita, orang melemahkan kita. Engkau semayang pun masuk neraka, baik tak payah semayang. Kau tengok, celakalah orang semayang tapi lalai dalam semayang. Kau semayang khusyuk ke? Tak, aku teringat macam-macam. Baik tak payah semayang. Kau masuk neraka juga. Macam Allah, tapi kena ingat, kalau semayang masuk neraka, dia 50-50. Boleh kata masuk neraka, boleh kata masuk surga. Tapi kalau kau tak semayang, confirm saya kata patut masuk neraka. Tuan-tuan Allah. Tuan-tuan rahmat Allah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, kita ambil lah semangat hijrah kita perbaiki diri. Okey, hijrah ni bermakna berubah daripada tempat yang tak baik ke tempat yang baik. Itu dulu. Sekarang ni daripada kelakuan yang tak baik kepada kelakuan yang baik. Kelakuan yang baik kepada kelakuan yang lebih baik dan sebagainya. Tuan-tuan Allah. Itu maknanya hijrah, tuan-tuan Allah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan tahun baru ni kita sambut dengan hijrah yang bagus. Terutama bila kita nak mengundi nanti, tuan-tuan tengok betul-betul. Mohon pada Allah, calon yang tuan-tuan nak pilih betul-betul. Kalau tuan-tuan nak kempen, sila kempen, tak ada masalah. Tuan-tuan Allah, negara kita demokrasi, tuan-tuan. Tapi peganglah agama lebih pada pegang dunia. Cakaplah yang benar, cakap jangan mengumpat, cakap jangan mencela, cakap jangan memfitnah. Sebab Nabi dah tunjuk dalam Isra wal Mi'raj tu, aku lalu dengan Jibril kepada satu kaum yang aku melihat kuku-kuku mereka terbina daripada tembaga. Kemudian mereka mencakar-cakar muka dan dada-dada mereka, cakar menjerit-jerit, meraung-raung, tapi makin meraung makin cakar. Macam sedap sangat pula, macam seronok sangat sakit tu. Nabi kata, ya Jibril, peliknya, makin sakit makin cakar. Apa cerita ni? Apa peristiwa ni? Maksudnya apa? Jibril kata, ya Muhammad, inilah umat kamu yang ketika hidup di dunia dahulu kerjanya al-ghibah, mengumpat sesama Islam. Tuan-tuan macam Allah, benda ni banyak berlaku dalam kempen pilihan raya, tuan. Jadi saya minta maaf tuan-tuan macam Allah, bukan saya nak berpolitik sangat, tuan, tapi politik penting dalam agama Islam. Sebab kita belajar fiqh. Dulu sekolah kita belajar muamalah, munakahat, jenayat. 3 je, tuan. Sekarang dia apa lagi? Tabayun, fiqh al-aulawiyat. Lagi satu fiqh siasah. Siasah ni fiqh politik. Bukan politik kena asing daripada agama, tak. Politik dengan agama dia sama-sama, tuan. Dalam agama ada politik, dalam politik dia kena ada agama dalam tu. Jadi tuan-tuan macam Allah, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap penyampaian adalah kejahilan saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan sedikit perkongsian bermanfaat kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami, rahmatilah mereka ya Allah sebagaimana mereka kasih kepada kami suatu kecil dahulu. Begitu juga sekalian mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, sama ada mereka masih hidup atau telah kembali kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami, dan rezekikanlah kepada kami kefahaman agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله